Sok sabai guys. Okay, kita chill-chill. Semalam kita dah dapat result keputusan undi Singapura. Jom kita. Okay guys, aku nak bawa korang pergi Arab Street. So kalau korang jalan-jalan kat sini, kalau korang nak manci-manci, kalau korang yang daripada luar Singapura ataupun daripada Singapura, korang boleh dapatkan goreng pisang dekat sini. Kat mana? Let's go, aku bawa korang. Korang mesti familiar kan tempat ni, iaitu Arab Street. Kalau korang nampak tu masjid, iaitu Masjid Sultan. Dekat sini ada kedai baru, iaitu macam kedai kopi tau. So dekat dalam kedai kopi ni dia ada jual pisang goreng. Kedai ni betul-betul entrance of Haji Lane. So kedai yang tak asing lagi iaitu Just Lazad. So dia famous known jual pisang goreng, mi soto dan juga sate kap. Pisang goreng ni makan petang-petang perkena dengan teh tarik, memang layan guys. Selain pisang goreng, diorang ada popiah gemuk, samosa dan juga cempedak goreng. Pisang goreng memang cun makan panas-panas So kalau korang sanggup tunggu, diorang akan masakkan korang immediately. Lepas tu baru korang boleh nikmati pisang goreng ni. So diorang ada 3 jenis pisang, iaitu pisang tanduk, pisang nangka dan juga pisang kepok. Apa tunggu lagi? Jom kita cuba try. Teh tarik dan pisang goreng berpisah tiada. Teh tarik dia not bad, tak terlalu manis. Dia jenis sarbat punya rasa. Now first kita cuba try diorang punya pisang nangka. Pisang nangka dia panjang-panjang guys, and dalam dia kau tengok very golden, and rasa dia manis-manis manja gitu korang cecah dengan sambal kicap ni, memang layan guys. The best part of pisang goreng, diorang punya kerak. Kalau korang nak lebih, korang minta kakak yang jual kat situ. So next, this is pisang kepok. Pisang kepok agak popular lah among the pisang goreng dekat mana-mana pun. Sebab dia tak terlalu manis and dia punya rasa very nice. Okay, the last one is pisang tanduk. Siapa yang suka pisang yang jenis manis punya kan, korang kena cuba try yang ini. Pisang tanduk ni kalau betul-betul masak, dia punya kuning memang betul-betul terselah. Dan lagi-lagi kalau korang cicah dengan sambal kicap yang pedas-pedas manja ni, layan. Okay, next is diorang punya popiah gemuk, iaitu dalam dia inti sayur. So kalau korang yang suka sayur, korang boleh cuba try. Sebab diorang ada sambal baru tau. Ni pun sambal dia manis. Dia tak pedas sangat, tapi dia manis-manis manja. And lastly, diorang pun ada jual samosa kentang. So kalau korang area Arab Street, jangan lupa head down to Just Lazad. Betul-betul entrance of Haji Lane. And diorang buka daily from 8 AM to 8 PM. Alright, enjoy your goreng pisang in the middle of Arab Street. See you there. Bye.